Oh, ya mari gukah bukit pulak hari ni. Hari ni kita mari dekat puncak bukit gunung. Hai guys, so kembali lagi bersama dengan aku. Hari ni aku bawa kawan aku pergi mendaki puncak bukit gunung dekat Bacok, Kelantan. Hok mana-mana set-set budu belakang tu. Awak pernah kau pergi dekat puncak bukit gunung ni? Ni first time aku pergi sini. Mesti yang korang tahu puncak bukit gunung ni dekat Bacok, Kelantan. So awak bolehlah pergi kat mana tak pernah pergi lagi. Serius aku kata suasana sini sangat-sangat best sebab dia memang meliputi semua hutan. Lepas tu banyak batu bata dan banyak gila trek-trek yang mencabar. Aku suggest dan aku recommend kepada korang yang pergi tu untuk bawa korang punya air banyak-banyak sebab masa korang nak mendaki tu korang mungkin akan kedahagaan. Make sure tapak kasut korang semua tu tidak haus ya, sebab mungkin tanah agak licin dan dia sangatlah curam. Bukit kat sini juga tinggi tau. Dia mengambil masa paling singkat 15 minit untuk sampai ke puncak bukit. Jangan risau, kat sini dia ada tali tau. Walaupun tinggi korang boleh bergantung pada tali yang dia disediakan. So semoga korang pergi tu dengan berhati-hati lah ya. Kalau korang nak datang dekat puncak bukit ni, korang kena makan dululah sebab trek dia memang betul aku cakap mencabar sangat-sangat. Ramai gila yang datang hiking dan sangat-sangatlah best dia punya suasana kat sini sebab dia redup dan dia teduh sambil menikmati keindahan alam sambil mengeratkan hubungan sesama kawan guys. Yang mana hiking lovers tu aku recommend pada korang untuk datang tau sebab serius aku cakap best dan sangat mencabar. Finally kami pun dah sampai dekat puncak bukit. Seperti yang korang tengok puncak bukit gunung ni, macam ni lah ya. Ia sangat-sangatlah cantik. Terdapat juga pemandangan yang begitu indah dekat puncak bukit ni. Kat sini juga ada tempat-tempat untuk korang nak istirahat, untuk korang nak duduk dan untuk korang nak bersantai bersama-sama dengan kawan-kawan. Ada juga wakaf macam ni so korang boleh duduk bersama kawan korang kalau korang nak ambil udara dan juga korang nak beristirahat. Jangan risau, kat sini pun ada juga toilet je guys. So kalau lah korang nak kencing ke nak berak ke, korang boleh pergi guna toilet yang disediakan. Itu belakang tu dia punya view. Nampak tak? Ada batu. Lihatlah suasana kat sini sangat-sangat indah dan tenang je guys. Ini adalah puncak bukit gunung yang pasti korang tengok. Kat sini ada tempat untuk korang nak bergambar. So korang carilah tempat-tempat yang korang nak bergambar, nak OOTD dan untuk korang nak mencipta memori dan kenangan korang. Mari aku tunjukkan korang macam mana cara untuk kita naik dekat batu ni. Kat sini disediakan ada satu tangga kayu macam ni, sangat cantik ya guys. So korang boleh naik untuk naik ke atas batu untuk korang pergi tempat dan bergambar. Segi tinggi dan gaya. Korang boleh tengok pemandangan dekat depan sana ada sawah dan bukit. Aku dengan member aku duduk atas batu ni, serius aku kata gaya gila sebab tinggi weh. Kat sini lah pot yang paling penting untuk korang nak ambil gambar guys, sebab dia ada letak satu besi macam ni. Aku tak tahu apa benda dia panggil, tapi tempat yang best untuk korang nak bergambar lah. Dan ini lah view-view yang korang boleh tengok. Ada bukit-bukit, ada sawah dan sangat-sangat cantik. Cuaca kat sini pun sangat-sangat indah dan tenang ya guys. Aku punya kasut aku pun dah tertabuk dia punya tapak dia guys. So, kalau korang nak datang sini tolonglah beli kasut yang elok dan pakai kasut yang tapak tidak haus. Sudah tiba masanya untuk aku nak healing lah dekat sini dah aku nak OOTD guys. Sekian sudahlah video yang aku rakam pada hari ini. So sekarang ni aku akan turun dengan member aku dan mungkin akan mengambil masa 15 minit juga untuk turun. Dan trek kat sini serius aku cakap sangat mencabar dan korang kena kuatkan tenaga fizikal korang. So hok mana-mana belum datang lagi ke puncak bukit gunung dekat Bacok, Kelantan, korang boleh datang bersama kawan korang untuk menikmati keindahan alam kat sini.